Hari ni kita nak buat, kita try cari di kawasan. Kalau jumpa mana-mana orang yang memerlukan, kita try tolong terus. Pakcik melukis? At the same time, kita letak satu kamera tertutup dalam baju kita supaya orang yang kita nak tolong tidak nampak kamera ni. Okay, let's go. Kita pergi sana. So sekarang ni kita pun jalan-jalan pergi ke tempat mana yang sepatutnya kita pergi. Kamera pun sudah ready semua. Jangan lupa tengok kereta. Selepas beberapa minit, lepas kita jalan ini semua pusing-pusing, kita pun teruslah nampak. Pakcik melukis? Melukis. Pakcik cas berapa? Macam ini kita ambil saiz SD RM50. Kalau yang begini kecil? Macam tu dalam RM20, RM40 sekarang. Berapa lama lukis? Kena bagi gambar lah. Kalau lukis biasa-biasa sini boleh? Mau duduk depan? Ya. 10 minit, 15 minit? Boleh. Di sini pun boleh lah. Duduk atas bangku lah. Ya lah, sini pun boleh. Ha? Beginilah. Ambil ni dan tu ni. Ada ni. Ni. Ha. Ini Duduk, tak apa. pakcik mau guna? Tak. Duduk. Boleh lah pakcik. Kalau begini berapa pakcik? Berapa ni? 16, 20? Ha, boleh. 10, 20. Boleh? Boleh. Mau saya bayar dulu atau macam mana? Tak. Mau saya begini? Tak kata you macam mana you mau? Begini lah. Begini boleh? Apa ini sketching ya? Ya, sketching pun boleh. Bagi dia senyum-senyum sikit pun boleh. Pakcik dah berapa lama di sini? Ini sudah 2 tahun ni. Pakcik di sini sajalah ataupun pakcik pergi sini, Ada di sana? pergi dekat sekolah ada. Oh, pakcik memang dari dulu pakcik sudah pandai melukis atau pelan-pelan belajar? Memang dari kecil dah boleh melukis lah, tapi kena belajar juga lah. Kita belajar dengan kawan-kawan lah. Pakcik sudah makan? Pakcik beli kah atau pakcik Beli. beli? Kadang-kadang kawan belikan. Oh, dia hantar pergi sini? Kawan beli belanja ke kan. Oh, Dah tua ni selera pun tak berapa nak sini kan. You dari mana ni? saya orang Sabah. Saya pun bukan selalu di sini pakcik. Oh, Ah. dekat sini duduk mana? Sini di Cyberjaya. Berjaya tu kat tempat orang kaya tu. Boleh lah, tapi di sana sewa dia kira okey lah pakcik. Berapa sewa tu? Ada boleh dapat 900 ke 1000 begitu. Pakcik tinggal satu orang? Sewa dekat sana, dekat yang Tuan Maju. So macam mana pakcik pergi kerja? Yang sini pasti ada bateri. Oh, so kalau pergi sana dalam berapa lama pakcik? Dalam 20 minit. Jauh. Agak lama tu Tapi pakcik. Kalau kenderaan motor ke kejap je kan. 10 minit je kan. Kursi tu lama lah. Ini kursi roda berapa pakcik beli dulu? Ataupun memang government bagi? Tak, beli second hand juga. Oh, second hand. Sehari berapa pakcik boleh dapat? Sekarang ni awak tahulah sekarang ni masa tutup-tutup je. Tapi saya tengok pakcik macam boleh tahan juga. Boleh lah. Ini sebenarnya melukis kena ada ketenangan. Kalau tak ada mood kan tak boleh kan. Betul juga. Pakcik buat ni pun sebab pakcik mau cari hafalan. Ya. Satu pekerjaan mana boleh tunggu mood kan. Betul. Pakcik memang begini dari dulu ataupun Sudah accident. oh pakcik accident? Accident kena demam teruk, demam panas. Terus jadi macam ni. So pakcik dulu memang okey lah. Dia Muslim kan. Oh. Pakcik umur berapa? Dah umur sudah 55. Pakcik start melukis ni dari bila lagi? Dari 18. Saya datang ke KL, saya duduk Seremban. Saya orang Seremban. Pakcik charge kalau begini dalam berapa selalu? Kalau dekat Central Market sana 100 dia orang buat. Dia ambil 50 saja kan. Tapi lukis yang macam ni kita ambil 20, 30. 20, 30. Pakcik tinggal satu orang? Ambil PD.
yang ada bilik air sekali lah. Pakcik masak juga lah ataupun ada orang tolong juga lah. So pakcik kalau macam pakcik mau balik tu tapi hujan, macam mana pakcik? Ya. Betul. Tunggu je lah. Tunggu lah. Kalau dia berjam-jam macam mana pakcik? Kan tak boleh berhenti, saya tidur lah tu. Tidur sini. Apa tulangnya? Oh, pakcik sudah kahwin atau macam mana? Ada anak? Sudah ada cucu lah. Ada cucu? So pak, anak pakcik memang tolong pakcik jugalah. Orang Raya hari tu pakcik? Pakcik balik ke Sembat. pakcik ikut siapa? Kita punya adik-beradik ambil. Oh, even ada yang badan dia okey semua tapi malas ini. Tapi pakcik even begini pun pakcik masih bekerja. Saya respect. Sebab kita dalaman kena kuat kan. Apa-apa yang kita kena usaha je kan. Betul pakcik. Pakcik sihat jugalah kan. Pakcik ada ambil apa-apa ubat-ubat. Tak adalah saya biasa demam-demam normal tu biasa demam ke sakit kepala ke. Katalah sakit tua kan. Kita tua kan. Cantik. Main lah. Kerja. Selalu lalu sini. Oh. Memang kenal dia orang. Kenal lah. Ya kan. Okay. Pakcik selalu habis kerja pukul berapa? Melukis ni macam kerja biasa Tetap. 9 Dari pukul berapa? pukul 12 Cantik lah pakcik. boleh lah. Saya pun melukis juga pakcik. Banyakkan buat apa landscape pemandangan ke buat. Saya lukis apa-apa jenis saja. Boleh-boleh lah, tapi saya mau tu apalah macam pemandangan. Okay. Pemandangan bebas sikit. Ya. Pakcik apa yang membuatkan Pak untuk teruskan melukis ataupun cari rezeki? Melukis ni kerja yang orang susah juga lah. Kalau orang normal pun jarang yang suka melukis tapi tak boleh melukis. Ada banyak. Kita dibagi untuk Tuhan sudah bagi kita berbakat kan. Kita kena percaya lah kan. Ada orang sokong pakcik untuk buat ni ataupun semua ni dari pakcik saja? Ini keluarga lah, keluarga kan. Keluarga pun banyak yang melukis. Sebab abang saya yang tua sekali pun pelukis juga. Dia ada buat pemandangan landscape ada buat. Ada? Kasus-kasus di dalam handset dah ada kan. Saya rasa ada dalam handphone. Sekejap saya rasa tunjuk. Nah macam ni. Macam ni pemandangan. Time ni exam. Tapi saya macam paper ni saya tidak berapa hebat. Jadi saya terus lukis saja. Saya tidak kisah sampai habis exam. Macam ni lah lukisan paling berkurang. Cantik tak pakcik? Ini sketching kan. Kira okey lah pakcik. Hidung tu harus besar. Tak hidung, tak ini dia ingat saya hidung saya lagi besar. Design main sekejap. Wah, boleh. Sign tu penting kan pakcik? Boleh ke ni? Boleh, tidak masalah. Berapa pakcik? Dalam 20 je. Dah 30. Dalam RM10 boleh tak pakcik? Boleh. Tapi pakcik dah lukis penat-penat. Boleh tak? Apa penat lah, boleh. Thank you tau pakcik. Cantik lah. Okey kan? Okey, cantik. Ini boleh letak wallpaper ni nanti. Tapi pakcik kenapa? Pakcik okey je. Tak, you pun pelukis yang you tahu kan. Kena ambil upah lah kerja. Terima kasih. Tapi pakcik lama tadi. Pakcik berdiri lagi tadi lukis-lukis. You pernah tak buat kawan-kawan ni? Pernah? Pernah. You pernah bagi macam tu kan? Okey lah. Kita kena freedom lah. Kebebasan. Kau boleh beli dengan duit. Sementara saja kita perlukan untuk hidup kan. Tapi bukan duit segala-galanya. Disebabkan pakcik terima, even though pakcik sampai 30, tapi pakcik terima juga RM10. Pakcik pun penat-penat sini kan. Tadi RM10 kan, saya bagi pakcik lagi nak. Pakcik tolong saya tadi, even though pakcik terima lagi nak share. Sana cukup. Kurang lagi.
ikut ni. Tak apa. Ini memang untuk pakcik. Dia ni sama. Tak apa. Mungkin pakcik boleh guna ni untuk apa? Tapi, saya tambah lagi pakcik. Cukup. Saya memang mau tolong pakcik lah. Okey, saya harap duit ni boleh membantu pakcik lah. Memanglah, tapi kalau dah lebih dengan Tak apa. nanti awak. Saya rasa happy bila saya kongsi rezeki. Mungkin pakcik tak payahlah stay sampai pukul 9. Pakcik berehatlah di rumah. Maksudnya saya mesti ketenangan kat luar. Kat rumah pun mungkin boleh melukis kan, tapi kadang saya ingat saya punya isteri kan, macam kita tengah melukis dia hantar air kan, macam ada lagi kan, hantar air lah macam itu sebab saya suka duduk kat luar kan. Tapi ini hari kena sampai cepat sikit lah, sedang menjemput. Tapi pakcik solat juga lah kan? Dan balik saya buat. Terima kasih. Dapat doakan semoga ini macam Tuhan dah bagi awak present awak satu hati yang baik kan. Bukan senang tu kan. Dalam berapa banyak, berapa lama saya duduk sini kan, satu hari berapa ratus orang tu yang lalu kat sini kan. Belum lagi kita boleh jumpa manusia yang ibarat macam berhati emas. Saya harap pakcik dapat rezeki lebih lagi. Tapi awak pun dapat kegembiraan, ketenangan, kepuasan. Tapi hopefully pakcik sentiasa sihat lah, paling penting. Jangan paksa kalau pakcik tidak dapat pergi kerja. Ya. Lihat dulu mana yang boleh. Kalau okey, then pakcik apalah sambung. Okey pakcik. Tapi pakcik last untuk pakcik. Ikut lain ni. Apa lagi? Tak apa. Okey pakcik. Okey. Terima kasih. Kalau ada apa-apa nanti saya Ada masa kita apa. Okey pakcik. Nanti kita jumpa lagi. Okey. Pakcik, saya tambah lagi ya pakcik. Pakcik dia boleh ya? Saya tambah lagi. Okey pakcik. Okey. Thank you pakcik. Untuk ni. And all